Puji Tuhan. Setiap kali Samuel berdiri dan berkata, "Selamat petang, gereja," dengan senyuman yang besar sambil memandang sekeliling ke tempat duduk yang kosong, saya sering tertanya-tanya apa yang sedang difikirkan olehnya. Tetapi satu perkara yang telah saya pelajari ialah untuk mempercayai Tuhan dan terus melangkah ke hadapan walaupun bilangan kita sedikit. Janganlah kita berasa tawar hati, tetapi biarlah kita dikuatkan dalam Tuhan, berjalan dalam terang, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka kepada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 hingga 11. Ia berkata, "Dalam bukuku yang dahulu, Theophilus, aku telah menulis tentang segala perkara yang Yesus mula lakukan dan ajarkan sehingga hari Dia diangkat ke syurga, selepas memberikan arahan melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Selepas penderitaannya, Dia memperlihatkan dirinya kepada mereka dan memberikan banyak bukti yang meyakinkan bahawa Dia hidup. Dia menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan bercakap tentang kerajaan Tuhan. Pada suatu ketika, semasa Dia makan bersama mereka, Dia memberi perintah ini, 'Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang dijanjikan oleh Bapa-Ku, yang telah kamu dengar aku katakan.' Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi dalam beberapa hari lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus." Apabila mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, adakah pada masa ini Engkau akan memulihkan kerajaan kepada Israel?" Yesus berkata kepada mereka, "Bukan urusan kamu untuk mengetahui masa atau waktu yang ditetapkan oleh Bapa dengan kuasanya sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke hujung bumi." Selepas Dia berkata demikian, Dia diangkat ke syurga di hadapan mata mereka, dan awan menutupinya daripada pandangan mereka. Sementara mereka sedang menatap ke langit ketika Yesus sedang naik, tiba-tiba dua orang lelaki berpakaian putih berdiri di sebelah mereka dan berkata, "Orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang sama ini, yang telah diangkat dari kamu ke syurga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya, naik ke syurga." Amin. Inilah yang ditulis oleh Dr. Lukas apabila dia menulis kitab Kisah Para Rasul, sambungan daripada Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, bab 24 ayat 49, Yesus berkata, "Aku akan mengutus kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku, tetapi tinggallah di kota ini sehingga kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Kitab Kisah Para Rasul menyambung kisah tersebut. Yesus telah disalibkan, Dia telah bangkit, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apabila Dia menampakkan diri kepada 12 orang yang telah dipilihnya, Dia memberikan arahan yang jelas melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Arahan yang diberikan adalah melalui Roh Kudus. Yesus Kristus telah berbicara tentang Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes, Dia berkata bahawa sebagaimana Bapa telah berjanji, Dia akan mengutus Roh Kudus apabila Yesus pergi, dan Dia berkata bahawa Roh Kudus akan diutus dalam namanya. Dalam Yohanes bab 14 ayat 16, perkara ini menggalakkan kita kerana ia menunjukkan bahawa firman Tuhan adalah benar. Dia telah memberitahu para murid supaya tetap di Yerusalem. Dia telah menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan memberikan banyak bukti yang meyakinkan bahawa Dia hidup. Apabila Yesus bangkit dari kematian, para wanita melihatnya dahulu dan memberitahu murid-murid. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap pergi menangkap ikan. Rasa anehkah? Yesus memberikan bukti yang lain lagi dengan menampakkan diri kepada mereka ketika mereka menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Kemudian Yesus menyuruh mereka mencampakkan jala ke sebelah kanan, dan mereka mendapat banyak ikan.
Ini tercatat dalam Yohanes bab 21. Ia berkata mereka sedang menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa sehinggalah Yesus memberi arahan. Yesus sekali lagi membuktikan bahawa dia hidup. Kemudian ada kisah Thomas yang ragu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak hadir. Thomas berkata, dia tidak akan percaya melainkan dia melihat dan menyentuh Yesus. Seminggu kemudian, Yesus menampakkan diri sekali lagi dalam bilik yang berkunci dan menyuruh Thomas melihat dan menyentuhnya. Ini satu lagi bukti yang meyakinkan bahawa dia benar-benar hidup. Dia tidak muncul secara rawa. Dia mengajar mereka, bercakap tentang kerajaan Tuhan. Dia tidak bercakap tentang membuat mukjizat atau hal-hal lain. Dia menumpukan kepada kerajaan Tuhan. Kerajaan ini mesti datang, dan sekarang kita tahu bahawa kerajaan itu berada di dalam kita, Yesus Kristus. Kita kini perlu memberitakan kerajaan itu kepada dunia. Amin. Yesus memberikan perintah kepada mereka ketika sedang makan bersama mereka. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mengapa Yesus berkata demikian? Kerana dia akan mengutus Roh Kudus. Jika mereka meninggalkan Yerusalem, mereka mungkin kembali menangkap ikan. Yesus memberi arahan dengan jelas supaya mereka tetap di Yerusalem dan menunggu pemberian yang dijanjikan oleh Bapa. Dia telah memberitahu mereka banyak kali tentang Roh Kudus. Menunggu bukanlah sesuatu yang mudah, ia sangat sukar. Tetapi apabila kamu mendengar suara Tuhan dan menunggu pada waktu yang tepat, dia akan memberkati dan menggenapi apa yang kamu percayai. Saya juga sedang menunggu Tuhan memberkati kita ketika kita terus bergerak dan memberitakan Injil. Sebab itulah kita harus menunggu, seperti mana Yesus berkata kepada mereka supaya menunggu di Yerusalem. Ketika mereka menunggu, mereka berkumpul, berdoa, dan menyembah Tuhan. Inilah juga yang perlu kita lakukan, berkumpul, menyembah Tuhan, bercakap tentang Dia, dan saling menguatkan dalam panggilan kita. Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi dalam beberapa hari lagi, mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Orang ramai sudah tahu tentang pembaptisan Yohanes, yaitu pembaptisan pertaubatan. Kini mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, adakah saya telah dibaptiskan dengan Roh Kudus? Apakah maksudnya dibaptiskan dalam Roh Kudus? Yesus telah bercakap tentang kedatangan Roh Kudus, dan kini mereka diingatkan bahawa Bapa telah berjanji akan mengutusnya. Tetapi mereka mesti menunggu di tempat yang telah ditentukan, iaitu Yerusalem. Walaupun para murid faham apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka tetap mempunyai soalan. Dalam ayat 6, mereka bertanya, Tuhan, adakah pada masa ini Engkau akan memulihkan kerajaan kepada Israel? Mereka masih berfikir seperti dalam Perjanjian Lama, bahawa Mesias akan datang, duduk di takhta Daud dan memerintah. Pada masa itu, mereka berada di bawah pemerintahan Empayar Rom dan ingin dibebaskan. Tetapi Yesus segera menjawab dan berkata, bukan urusan kamu untuk mengetahui masa atau waktu yang ditetapkan oleh Bapa dengan kuasanya sendiri. Hanya Bapa yang tahu. Kita tidak sepatutnya bertanya soalan yang tidak perlu. Adakah kita juga bertanya soalan kepada Tuhan? Dalam Yohanes bab 21, Yesus bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, berilah anak-anak dombaku makan. Kemudian Yesus bertanya lagi, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan. Yesus berkata, peliharalah domba-dombaku. Kali ketiga Yesus bertanya, Petrus mula rasa tidak senang. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Yesus menjawab, berilah domba-dombaku makan.
Kemudian semasa mereka sedang berjalan, Petrus melihat Yohanes dan bertanya kepada Yesus, "Bagaimana pula dengan dia?" Yesus menjawab, "Jika aku mahu dia tetap hidup sampai aku datang, apa kena mengena dengan engkau? Engkau ikutlah aku." Kita sering bertanya soalan seperti bagaimana dengan ini dan bagaimana dengan itu, tetapi kita sepatutnya melihat ke dalam diri kita dan bertanya mengapa Tuhan telah memanggil kita. Sama seperti Tuhan memanggil para murid dan Yesus mengajar mereka selama 3,5 tahun, kini dia akan kembali kepada Bapa. Selepas memberikan banyak bukti bahawa dia telah bangkit, dia memberikan arahan untuk tetap di Yerusalem bagi menerima Roh Kudus, seperti yang dijanjikan oleh Bapa. Panggilan mereka bukanlah untuk risau tentang pemulihan kerajaan Israel, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, seperti Yesus datang untuk memberitakan Injil kepada orang dan menggenapi nubuat dalam Yesaya. Dia mengingatkan mereka supaya tidak bertanya tentang urusan Bapa, tetapi fokus kepada tugas mereka. "Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu," katanya, "dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke hujung bumi." Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, mereka tidak lagi boleh duduk diam atau kembali menangkap ikan. Mereka telah diubah sepenuhnya, dan dengan berani meneruskan pelayanan yang telah dimulakan oleh Yesus, memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi inilah tujuan utama mengapa Tuhan Yesus Kristus telah diutus dan diurapi oleh Roh Kudus. Inilah perkara-perkara yang membina pertumbuhan rohani. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka ketika mereka sedang menunggu di bilik atas sambil berdoa, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Berapa hari mereka menunggu dengan sabar di bilik atas? Selama 10 hari mereka berdoa. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bagaimana dengan Petrus, seorang yang cepat bertindak, cepat bercakap, cepat membuat keputusan. Dia biasanya bertindak cepat, bercakap cepat dan membuat sesuatu dengan segera. Tetapi kali ini, kita lihat dia menunggu dengan sabar dan berdoa bersama 130 orang murid di bilik atas. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka mula bercakap dalam bahasa yang lain. Bukan bahasa biasa mereka, tetapi dalam bahasa lain, dan orang ramai yang mendengar boleh faham mesej yang disampaikan dalam hati dan bahasa mereka sendiri. Apabila Roh Kudus turun ke atas kita, dia akan memampukan kita untuk bercakap kepada orang lain dan memahami keperluan mereka. Pada zaman Rasul Paulus, nubuatan daripada Nabi Yoel sedang digenapi. Dalam Perjanjian Lama, kita tidak lihat Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang. Roh Kudus hanya turun ke atas nabi-nabi, para imam dan raja-raja sahaja, tidak ke atas setiap orang. Tetapi Tuhan telah memilih untuk mengutus Roh Kudus, dan dia telah dicurahkan untuk memimpin dan memperkasakan mereka yang menerimanya. Tetapi sekarang, Tuhan telah berkata, "Aku akan mencurahkan Rohku ke atas setiap orang yang menerima Aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Ini bermaksud Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi soalan yang perlu ditanya ialah, adakah Roh Kudus di dalam kita sedang diperkuatkan atau sedang terbiar? Itulah persoalan yang perlu kita tanya kepada diri sendiri. Roh Kudus memperkuatkan kita. Dia terus-menerus memperkuatkan kita, mendorong kita untuk bertindak, melakukan kerja Tuhan, dan membina kerajaan Tuhan. Ini perkara yang kita perlu periksa dalam diri kita. Di mana kita selepas menerima Roh Kudus? Apa yang kita lakukan dengan anugerah besar Roh Kudus? Apabila Roh Kudus turun ke atas kita, ia membawa perubahan yang besar. Ingat semasa Yesus bercakap dengan Petrus selepas kebangkitannya, dia bertanya, "Adakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya, Tuhan, aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata, "Berilah anak-anak dombaku makan."
Kemudian Yesus bertanya lagi, "Adakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, Tuhan." Yesus berkata, "Peliharalah domba-dombaku." Kali ketiga, Petrus sangat tersentuh dan berkata, "Tuhan, engkau tahu segala-galanya, engkau tahu bahawa aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata, "Berilah domba-dombaku makan." Kemudian Yesus menambah, dalam Yohanes bab 21 ayat 18, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semasa engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi ke mana sahaja engkau mahu. Tetapi apabila engkau sudah tua, engkau akan menghulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu serta membawa engkau ke tempat yang engkau tidak mahu pergi." Betulkah? Semasa kita masih muda, kita buat segalanya sendiri. Kita berpakaian mengikut kehendak sendiri dan pergi ke mana kita mahu. Tetapi bila kita sudah tua dan bergantung kepada orang lain, mereka yang perlu pakaikan kita dan bawa kita ke tempat yang mungkin kita tidak mahu pergi. Secara rohani, perkara ini sama juga. Semasa kita masih muda dalam Tuhan, kita sering buat sesuatu mengikut pemikiran sendiri, bertindak mengikut kefahaman sendiri. Tetapi apabila kita semakin matang dalam Tuhan, kita belajar untuk menunggu suara Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan tunjukkan kepada kita apa yang hendak dikatakan, bila hendak berkata, bagaimana hendak berkata, dan ke mana hendak pergi. Bila kita semakin matang secara rohani, kita akan bercakap dengan bijaksana dan bertindak dengan berhemah. Contohnya, suatu hari ketika saya sedang memandu, saya nampak ramai pemandu yang memandu secara cuai dan saya hampir-hampir nak bersuara dengan marah. Tetapi saya sedar, apa guna saya berkata pemandu itu bodoh? Dia pun tidak akan dengar atau berubah. Sama juga macam dia kata saya pemandu yang bodoh, saya pun takkan dengar. Jadi bila kita semakin matang dalam Tuhan, kita akan belajar untuk berkata-kata dengan hikmah dan sabar. Itulah sebabnya bila Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui kehidupan kita. Apabila Roh Kudus turun ke atas para rasul, Petrus bangkit dan mula berkhutbah. Ada orang yang mengejek mereka, kata mereka mabuk sebab baru jam 9 pagi. Tetapi Petrus menjelaskan bahawa apa yang berlaku itu adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Roh Kudus memperkasakan Petrus dan para murid untuk berkata-kata dengan berani, dan hasilnya, 3,000 orang percaya dan dibaptiskan. Pada masa itu, 12 rasul sudah lengkap, dengan Matias menggantikan Yudas. Sekarang soalan yang perlu ditanya, adakah kita sedang bersaksi dengan berani hari ini? Saya boleh dengan yakin berkata bahawa Tuhan telah berkata, tunggulah waktunya. Tetapi sebenarnya, jika kita tidak melangkah keluar dan tidak bertindak, tiada apa yang akan berlaku. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus sangat jelas, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Semua kuasa telah diberikan kepada Yesus oleh Bapa, dan kini dia telah menyerahkannya kepada kita. Sekarang kita mempunyai kuasa yang sama dalam namanya, dan kita boleh melakukan tanda-tanda, mukjizat dan keajaiban. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, Petrus berkhutbah dan 3,000 orang dibaptiskan. Kemudian ketika dia masuk ke dalam bait Tuhan, dia menyembuhkan seorang yang lumpur dan menjadi saksi bukan hanya berkhutbah, tetapi juga menunjukkan kuasa Tuhan. Kita mesti berani. Berapa ramai antara kita yang cukup berani untuk mendoakan orang yang sakit? Saya katakan ini kerana apabila saya pulang dari hospital, laporan saya tidak baik. Pada pagi itu saya berdoa dan berkata kepada Tuhan, berapa lamakah lagi aku ada? Saya berkata kepadanya, aku mahu melayanimu.
Aku mahu rohku dikuatkan oleh rohmu supaya aku boleh maju ke hadapan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau mulakan dalam diriku. Fikiran itu melekat dalam diri saya. Walaupun pada mulanya saya agak tertekan secara emosi, saya perlu mengatasi dan ingatkan diri bahawa Tuhan menguasai segala-galanya. Keesokan harinya melalui WhatsApp, seorang pastor dari India menghantar ayat Alkitab kepada saya seperti biasa. Biasanya saya tidak ambil peduli, tetapi pada hari itu, ayat itu menarik perhatian saya. Ayat itu dari Yeremia bab 30 ayat 17, tetapi aku akan memulihkan kesihatanmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Ayat itu sangat menguatkan dan mengangkat semangat saya. Bila Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku, ia bukan sahaja berkaitan dengan memberitakan Injil, tetapi juga penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan banyak lagi aspek dalam hidup kita. Pertama sekali, kita perlu mendalami firman Tuhan. Kita perlu menyelami firman Tuhan, membiarkan firman itu bercakap kepada kita, menguatkan kita, dan memimpin kita melakukan kehendak Tuhan. Bila kita benarkan ini berlaku, kita boleh membina kerajaan-Nya. Ingat semasa Yohanes Pembaptis berkata, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertaubatlah. Dia sangat berani. Tidak ada perkataan yang sia-sia. Tiada siapa berani menentang dia. Malah orang Farisi takut padanya. Mereka bersama Saduki dan guru Taurat datang kepadanya dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes berkata kepada mereka, bertaubatlah kamu, hai keturunan ular beludak. Sebab itulah mereka takut padanya. Orang Farisi datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi apabila mereka datang kepada Yesus, mereka hanya mahu mencabarnya. Tetapi Yesus menunjukkan bahawa dia melebihi hari Sabat. Banyak kali dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan ini sangat membangkitkan kemarahan orang Farisi. Tetapi Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itulah kesaksiannya, dan mereka tidak dapat menerimanya. Itulah sebabnya mereka mahu membunuhnya. Tetapi Yesus yang sama ini, yang telah mati di kayu salib, telah bangkit semula dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, memberikan bukti yang kukuh bahawa dia hidup. Dia berkata, akulah Mesias, dan aku akan mengutus penghibur, iaitu Roh Kudus. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di Yudea dan Samaria. Tetapi kemudian datang penganiayaan, dan orang percaya mula berselerak. Tuhan membenarkan Saulus menganiaya orang Kristian supaya Injil tersebar. Apabila orang-orang ini berselerak, firman Tuhan tersebar ke seluruh tempat. Mukjizat berlaku. Orang mati pun dibangkitkan. Bukankah itu luar biasa? Petrus membangkitkan seorang perempuan yang telah mati, dan ini berlaku selepas Yesus naik ke syurga. Jadi apabila Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi yang besar, bukan sahaja dalam pemberitaan, tetapi dalam kuasa, dalam roh, dan dalam melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus sendiri lakukan. Amin. Alangkah agung dan indahnya bahawa Tuhan Yesus Kristus, selepas kematiannya di kayu salib, tidak meninggalkan kita bersendirian di dunia ini. Dia telah memberikan kita Roh Kudus untuk menghiburkan kita, memimpin kita, membimbing kita dan menolong kita dalam kelemahan kita. Kita hanyalah orang yang sementara di bumi ini. Bumi ini bukan rumah kekal kita. Tempat kita telah pun disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, apabila Roh Tuhan turun, fikiran kita mesti tertumpu kepada kerajaan Tuhan. Kerajaan itu telah datang. Kerajaan itu sekarang tinggal dalam diri kita. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang rumit,
tetapi ia memerlukan komitmen hati, disiplin rohani, dan kebergantungan penuh kepada Roh Kudus. Bila kita taat kepada firman, melayani dengan kasih, dan membina hubungan doa yang erat, kita akan semakin mengenali dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Biarlah saya tutup dengan firman Tuhan yang penuh janji ini dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal daripada Bapa, penuh kasih kurnia dan kebenaran. Yesus, firman itu, telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Kita tidak bersendirian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dikasihi, kami mahu mengucapkan terima kasih kepadamu dan kami mahu memujimu pada petang ini. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk memahami, walaupun hari ini kami tidak menyelami firman-Mu dengan mendalam. Kami percaya bahawa apa yang telah kami terima sudah cukup untuk kami renungkan dan fikirkan dalam banyak perkara. Kami telah dipanggil oleh Tuhan, dan kami telah dipanggil oleh Roh Kudus. Jadi kami harus bertanya kepada diriku sendiri, apakah yang sedang kami lakukan mengenainya? Oleh itu, kami berdoa agar Tuhan membuka pemahaman kami dan membuka mata rohani kami supaya kami dapat melihat ke mana Tuhan mahu membawa kami dan ke mana Tuhan mahu kami pergi untuk menjadi saksi kepada orang lain. Walaupun tidak mudah, dan kami sedang hidup dalam masa yang sukar di mana sangat mencabar untuk berkongsi Injil kepada orang ramai, kami berdoa agar apabila kami berjalan rapat dengan Roh Kudus, Dia akan membimbing dan menunjukkan ke mana kami perlu pergi. Seperti bagaimana Roh Kudus telah memimpin Filipus untuk bertemu dengan sida-sida Ethiopia dan menjelaskan kitab suci kepadanya, dan dalam perjalanan itu dia telah dibaptiskan, demikian juga Roh Kudus akan menyatakan kepada kami apa yang perlu kami lakukan. Oleh itu, kami menyerahkan diri kami untuk berdoa. Kami memujimu, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami memuliakanmu sekali lagi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.